Saya dah run ads tapi burn. Kenapa orang lain dia gunakan ads kecil je tapi ROI tinggi secara laju. TikTok Ads Manager pun padu. Saya tunjuk kat korang, untuk founder-founder kat sini kita kena faham. Untuk TikTok yang ada sales center, saya letakkan nombor 5 adalah ads. Ads dekat TikTok terbagi pada 2. TikTok Ads Manager untuk besarkan kolam. Dan GMV Max untuk convert. GMV Max terbagi kepada 2. GMV product adalah fokus kepada sales automation yang di mana fokus kepada content dan affiliate. Nampak tak ni? Content kita padu, affiliate kita padu, kita akan dapat sales automation melalui GMV product. Tak perlu buat live pun sales boleh masuk. Yang seterusnya, GMV Max ada GMV Live. Yang itu adalah direct sales. Buat live ada sales, tak buat live tak ada sales. Di mana kita bergantung kepada live. That's why saya kata, kita kena kuat dekat asas ni dulu. Iaitu adalah 4 benda. Pertama, product placement. Yang kedua adalah content. Yang ketiga adalah affiliate. Yang keempat adalah live. Ramai orang, Tuan Diko, saya nak run GMV Max. Content pun tak cukup banyak, dah celah mana. Affiliate tak cukup banyak, celah mana. Live pun tak buat langsung, celah mana. That's why kita kena kuatkan 3 benda ni. Yang di mana saya rungkaikan bagi korang faham. Alamak, Tuan Dika, konten berapa? Satu hari minimum 6 konten. Affiliate, at least berapa? 500 affiliate. InsyaAllah mesti laju. Affiliate. Live, minimum 6 jam satu hari. 6 jam satu hari. Ni paling basic. Kuatkan basic, percaya tak? GMV Max ni korang set up, bodoh pun convert. Tak run lagi TikTok Ads Manager. So kalau korang ada duit lagi, pump TikTok Ads Manager untuk besarkan kolam. Lagi padu. Tapi ramai orang salah faham. Alamak, Tuan Dika, saya dah buat dah benda ni. Saya dah buat benda ni. Saya dah buat benda ni. Tapi kenapa tak jadi-jadi? Kenapa affiliate saya tak nak jadi produk saya? Sebab korang salah strategi kat mana? Nombor 1 ni paling penting, iaitu adalah product placement korang. Apa maksud product placement? Apa barang yang korang letak dekat TikTok? Ramai orang sekarang ni letak barang dia tak pandai. Dia shock sendiri. Apa maksud dia? Product placement kita ni ikut tak TikTok behavior? Apa maksud TikTok behavior? Betul-betul ikut TikTok behavior tak? TikTok behavior simple je. Satu, bawah RM50 ke bawah. Yang kedua, benda-benda yang senang nak faham. Benda-benda saya katakan, benda yang wow. Bila saya katakan nama-nama rempik, rilek. Yang seterusnya adalah benda yang instant result. Alamak, Tuan Dika, kenapa jual bawah RM50? Yang ni adalah untuk produk yang pertama saja. Nanti saya akan explain for the next topic. Cuma kita kena faham, kalau strategi produk kita salah, dekat situlah menjadi punca kita buat semua benda tak jadi. That's why korang memerlukan apa dia? Contoh ada rezeki kita jumpa one-on-one, dah buat semua benda tapi tak jadi. Saya akan check balik. Produk korang tu bagaimana? Apakah strategi SEO? Nama dekat produk korang tu sangat penting. Margin, korang jual harga macam mana? Nama, rempit tak? Nama, orang faham tak? Result macam mana? So, when korang betul dekat product placement, barulah korang sedang untuk buat semua benda ni. Ramai orang, dia main letak je. Apa orang lain buat, aku nak buat. Tapi, salah. Itu menjadi punca korang salah. So, betulkan product placement, betulkan yang asas ni, run GMV Max ataupun run ads mesti